Okay, Assalamualaikum and a very good day. Thanks for tuning in. Hari ni kita nak perbetulkan pintu kereta yang bunyi tu. Jom kita tengok. Okay, jadi kalau kita ada kereta yang masalah dia sakit hati kan? Jom kita tengok solution dia. So, pertama sekali kita colek grease ni. Grease ni dekat Shopee ada jual. Lepas tu kita tengok dekat mana yang macam nak ni, kita sapu sikit lah. Alamak, jatuh. Kadang-kadang dekat dalam ni, kadang-kadang kita sapu sikit. Mantap bosku. Okay, mari kita tengok kes yang sama. Mantap.